Baru-baru ini, usahawan sensasi Datuk Seri Alif Shukri enggan memanjangkan lagi konflik antara ibunya, Bonda Rozita, setelah sekian lama berdiam diri dan tidak berjumpa. Menurut Alif atau Alif Shukri Kamar Zaman, 38 tahun, sebagai anak memilih untuk mengalah selepas mereka bertemu tanpa sengaja di majlis sukan sekolah anak dan adiknya. Melalui perkongsian di Instagram miliknya, Alif memaparkan beberapa foto mesranya bersama Rozita. Justeru, Alif yakin pertemuan tidak terduga itu sekaligus menjadi ruang untuk mereka menyelesaikan segala isu berbangkit. Malah, Alif juga bersyukur dengan berat kesabaran masing-masing membuatkan konflik berkenaan tidak berpanjangan. Sebelum itu, keluarga Alif saling berbalas kenyataan di media sosial selepas berlaku isu berbangkit di antara mereka. Bagaimanapun, selepas Rozita mengumumkan kembali berumah tangga bersama seorang usahawan yang juga merupakan abang kepada pelakon Datin Rebecca Nur Al-Islam, jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga hubungan Alif Shukri dan Bonda Rozita dalam keadaan baik dan terus berjaya dalam perniagaan.